Satu. Hah? Tutup. Kita dekat zoo negara. Zoo negara. Hai, video kali ini kita nak jalan-jalan ke JB. Kita akan cari makan sedap-sedap. Kita nak pergi jalan-jalan. Jom, ikut kita orang. Ida keluar ke? Oh, dah. Beras pun. Weh, panjangnya. Kita dah sampai Tangkak. Jom kita brunch dulu kat sini. Kita dekat Bandar Datuk On sekarang ni. Kita singgah sekejap sebab Papa nak pergi tengok site dulu. Lepas tu baru kita pergi explore JB. Papa masih lambat lagi. Dia tengah kerja banyak sangat guys. 3 hours later. Papa lambat betul. Papa lambat betul. Yeay, jom kita jalan-jalan JB. Jom. Tu nak tempat kita orang duduk. Comel je. Estetik sangat. Siap ada emas-emas lagi ha. Benci sikit dia. Mak dah potong. Besar. Hijau ni apa? Panas. Ada ikan ayam. Ayam. Truffle mushroom. Kali ini kita duduk ke homestay dengan pemandangan bandar JB. Apartmen ni dia ada 2 katil queen, ada 2 TV dengan 1 toilet. Yang penting semuanya selesa dan bersih. Ada 2 bed Papa. Ni kena ada 2 orang, ni kena ada 2 orang. Ha. Sebab ada 2 bantal. Papa ada unit. Mama dan kakak. Betul tak? Ya, betul. Apa adik punya? Hah? Jauh. Papa. 네, 안녕하세요. 부야에서 달고나 하나 드리고
Selamat pagi, hari kedua kat JB. Jom kita breakfast kat tempat famous dan legend kat JB ni. Amboi tangan dia. Cair dah butter dia. Hari ni kita orang dapat jemputan kenduri kahwin kat Pasir Gudang. Jom ikut kita orang. Berbusana Melayu kita hari ni. Nasi kenduri hari ini. Bismillah. Saya orang fikir lah. Mama, dalamnya ada coklat ke tak ada? Jom kita explore Pasir Gudang. Hah? Tutup? Oh kan? Alah, nak pergi muzium layang-layang macam tutup pula. Baru nak ajak budak-budak ni pergi tengok layang-layang. Jadi nak pergi layar-layar. Sedihnya muzium layang-layang tutup. Tak apalah, kita cari plan B pula. Kita nak pergi mana ya? Okay, selamat datang ke Kota Jen. Jadi, tuan-tuan dan perempuan dapat masuk ke penjaga tanpa melakukan jenayah. Untuk kita belajarlah macam mana keadaan dalam penjaga ni. Jadi, kalau tak nak masuk penjaga, jangan buat jenayah, jadi orang baik. Okay? Tu tempat berak tu. Dengan baju-baju Melayu kita Tengok Kota Jel. Tempat banduan mandi. 1 2 Tak, dia tengoklah dia punya jahat tu mana. Orang Nanti kena ikat. Bukan ikat macam tu, ikat belakang. Tak boleh lenggang dah. kena ikat macam tu lah. Faham? Kita panggil tripod. Tripod. Ini tripod sebat. So diikat macam ni tangan dan kaki, kawan akan pegang muka. Officer hold the face here. Ni bukan actual punya tempat, not actual place untuk kita buat sebat rotan sebab limit space. Okey? Jom kan. Okey. 2 sebatan rotan. Rotan syariah. 2 stroke, okey? 1 2 1
kacang pul haji. Ada hot chicken. Sebelum semua orang ni shutdown, jom kita pergi makan malam teruslah. Kita makan ikan bakar. Lama tak pernah ikan bakar ni. Jom. Bakar kosong je. Rina, sini. Tak ada, kita tak pergi. Ekor. Seekor. Pergi siput gonggong masak lomak. Nak makan apa? Wah, brownie. Wah, dah sampai. Desserts. Terus dah. 14, 15, 16, 17, 18. Wow. Mocha ice. Orange juice. Signature coffee brew. Nasi ayam. Focaccia. Ini potato rosti. Lepas ni kita nak pergi mana ya? Ada idea tak? Kita dekat Zoo Negara. Zoo Negara. Kita dekat Zoo Johor. Stroller friendly lah tempat ni. Actually binatang-binatang yang orang bagi dekat Sultan. So dia simpan sini. Oh. Tu nak nampak tak? Tiger tu. Terima kasih subscribe. Jumpa lagi.